Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anda semua yang menonton. Hari ini adalah episod pertama kita, iaitu Carat Podcast. Yes. Jadi hari ini kita ada tetamu istimewa. Episod pertama ni kita panggil tetamu yang betul-betul istimewa, iaitu tak lain dan tak bukan mereka bertiga ini. Kita ada Hafiz, Hatta dan Putra, iaitu orang kuat carat sendiri. Kita panggil dia datang kita punya podcast hari ni. Terima kasih datang. Okay. Jauh datang. Jauh. Dari Medan. Tapi nak kata orang kuat syarat tu tak adalah kuat sangat kan. Ke memang kita kuat? Kuat tu sebab ada carat community yang bersama kita orang. Yes. Okay, baik. Alright, so hari ni kita punya episod pertama ni kita nak kupas banyak cerita. Saya sebagai host, saya nak korek rahsia diorang ni. Rahsia trading, rahsia macam mana nak cepat kaya. Shortcut, ada shortcut. Okay. Lampau banyak. Jadi korang kena stay tengok sampai habis. Kalau nak dengar, mana tahulah ada benda-benda yang korang boleh rasa jadikan sebagai pengajaran ke, jadikan sebagai panduan hidup ke, okay? Hari ini memang saya akan kupas lah, saya akan korek. Panas lah isu kita pada isu hari panas ni. pun kita akan kupas hari ni, insyaAllah. Okay, jadi sebelum kita mulakan kita punya podcast lebih jauh, saya nak minta kita punya panel ke, tetamu kita pada hari ini untuk memperkenalkan diri masing-masing. Kita nak mulakan dengan siapa dulu? Okay, so kalau kita ikutkan pada umur, kita mulakanlah dengan abang saya iaitu Hatta. Hari kita mulakan dengan Hatta ya guys. Okay, so selamat datang ke podcast pada episod yang pertama kita. So untuk korang yang dekat luar sana yang belum mengenali saya, nama saya Hatta, dikenali sebagai Hatta Carat. So saya represent untuk carat community dari segi education tentang trading. Macam-macam trading saya buat, cryptocurrency, currency dan sebagainya lah. Macam-macam lagi. So itu saja ringkasan tentang diri saya. Terus Okay, Hafiz. thank you Hatta. Okay, kita terus kepada Hafiz dulu. Hafiz. Okay, so nama diberi Hafiz dan panggilan korang kepada saya adalah Ketua Perompak. So apa yang saya provide pada kroni-kroni saya adalah quality setup yang terbaik daripada Ketua Perompak korang dan live trade setiap hari kita akan mula balik tau. So itu sajalah sikit. Okay, terus saya perkenalkan diri. Sila. Okey. Nama yang diberi Putra Siombing. Tapi saya ni asal usulnya keturunan Indonesia, tapi family merantau ke Malaysia. So saya dalam trading ni dua negara pun saya memang trading, kadang di sana, kadang di sini. Tapi apapun trading ni senang, asik. Asik. Sekejap. Ada soalan lah. Daripada Malaysia ke Indonesia trading dua-dua. Kalau Putra pergi Korea tak trading lah? Belum lagi. Ini tengah belajar bahasa Korea. Belajar bahasa Korea. Okay, faham. Susah ajar orang mungkin. Susah. Okay, itulah dia pengenalan diri mereka serba ringkas. Mengenali mereka ni pada saya, mereka ni masih muda, tetapi muda lagi daripada saya. Saya lah yang kat sini saya paling tua lah. Okay. Tapi mindset diorang ni lah, pada saya pujilah. Sangat-sangat impresif, sangat-sangat berkeyakinan, sangat-sangat ada, orang kata dalam apa jua diorang buat ada inovasi. Dalam apa jua yang mereka buat ni, diorang ada vision. Itu apa yang saya kenal diorang lah. Okay, jadi hari ni saya nak kira macam kita santai-santai lah. First episode ni kita santai dulu. Saya jadi macam nervous. Mana yang kita boleh cakap, kita cakap lah. Mana yang tak boleh cakap, kita off record lah. Okay. Alright, tapi tanpa buang masa, kita nak teruskan kita punya podcast. Saya nak mulakan perbincangan pada hari ini. Saya nak tanya kepada kita nak kupas dulu asal usul lah. Kita nak cerita asal usul dulu. Maksudnya kita punya introduction ni, kita nak tengok kau macam mana kau boleh jadi apa semua ni. Tu nak tahu dulu. Okay. First saya nak tanya dekat Hatta dululah.
Boleh Atta. Boleh. Sebab Mesti kita boleh kita tahu Carat ni datang daripada Hafiz. Betul tak? Kan Carat ni datang daripada Hafiz. Tapi Hafiz last sekali lah kot. Okey, boleh, Kita boleh. tanya Atta dulu. Okey, baik. So Atta ni kita kalau you all, saya rasa ramai kenal lah. Atta ni daripada gamer, betul tak? Betul. Daripada seorang gamer yang boleh dikatakan power lah. Power. Dah menang Waktu ketika dulu. Wakil Malaysia. Dulu lah. Wakil Malaysia Atta. Tak ada rezeki lagi Tak untuk ada wakil rezeki. Malaysia. Okay. Tapi pernah main dalam liga profesional lah. untuk Liga e-sport. profesional. Maksudnya kalau macam main bola tu liga perdana lah kan. Okay. Lebih kurang tak? Jadi Atta, tolong perkenalkan diri. Saya nak tahulah macam, bukanlah perkenalkan diri tapi lebih kepada macam mana daripada dunia gaming awak boleh pergi jadi trader ni. Tak ada masa depan ke jadi gamer ni? Kan ada masa depan untuk gamer. Okay, first of all, start saya berkecimpung di dalam dunia trading ni. Sebelum tu saya buat e-sport lah. E-sport one of the things yang in long term dia adalah berdaya saing. So maksudnya kita kena bersaing untuk dapatkan position yang best. So maksudnya kalau ada pesaing yang baru, cantas kita berkemungkinan kita dah tak ada job. Sebab dia lagi power daripada kita. So sebab itulah apabila saya start dalam trading ni, bila saya nampak rezeki tu, bila saya tengok pada games, bila saya memandang kepada sudut games, yes of course kita nampak ianya adalah dunia kompetitif, tapi dia ada sedikit kekurangan dekat e-sport ni adalah umur. Waktu saya dah start e-sport tu, umur saya dah terlalu, nak kata tua tu taklah, dah around 26, 27, 28. Itu adalah timing yang saya boleh katakan memang slow lah. So tak semuda dulu. Sebab e-sport ni dia baru berkembang apabila saya dah mencapai umur 26, 27. Kalau dia berkembang masa umur 18 tahun, mungkin saya akan fokus lebih kepada e-sport. Tetapi rezeki yang lebih saya nampak apabila saya fokuskan kepada trading ni. Bila masuk kepada dunia trading, baru saya tahu liku-liku dia. Saya ingat trading ni bila buka dekat YouTube ke TikTok ke, mudahnya Lamborghini apa semua. Bila saya dah lalui trading tu, ingat jalan straight je. Masalahnya berliku-liku baru sampai ke destinasi. Itulah yang saya rasa you guys kena tahu juga. Dia tak semudah apa yang kita sangkakan. Tapi di akhir perjalanan dia ada kemanisan dia. Alhamdulillah. Ada rezeki. Saya bercakap pasal position. Saya dengar position ni, saya tu dah biasa dengar dah position sekarang ni kan. Position entry. Betul. Position sell kan. Ada persamaan tak antara gaming dengan dunia trading ni? Dari segi kawalan emosi ada. Kawalan emosi. Tapi dari segi agresifnya kita bermain game tu, agresif kita terhadap trading ni. So kalau kita agresif sangat di dalam kita punya e-sport ataupun kita punya game, once kita tengah main, ianya memberi impact kepada tim-tim lain. So senang cerita semua bidang yang kita buat ada tekanan masing-masing lah, gitu Yes, tak? ada tekanan. Sebab kita rasa macam kalau kita main game tu rasa macam game lah yang best betul. buat kita hilang kita punya rasa stres dan sebagainya kan. Dan kita rasa itulah orang panggil terapi untuk kita kan. Betul. Tapi bila kita fight ni ataupun dalam tournament memang dia ada tekanan tu juga. Ada. Happy dia dah hilang. Ada rasa ada hilang. happy. Kalau kita tengah menang kita happy. Kalau Dekat kalah? atas stage pun happy. So kalau kalah tu muka monyok tapi kena kawal. Sebab coach kat bawah, kau buat muka. Benny. Kau buat muka. Kalau kau buat muka, nanti akan ada counselling . So maksudnya kena stay positif counselling, je. Ada e-sport sekarang dah. Kalau tengah kalah tu ada tak dalam satu tim tu gaduh-gaduh? Mesti ada punya salahkan satu Salah- sama salah- lain. salah. Sebab itulah e-sport ni dia ada dia punya carta dia. Ada coach, ada player, ada consultant, ada psikologi. So dia ada dia punya department dia yang kawal untuk player ni. Of course player kena stay sharp lah. Jadi pemain e-sport ni dia tengah main ke dia kerja sebenarnya? Kan? Kalau kita buka game kan, kita buka game,
kita main game lah. Betul. Kalau kita main hobi-hobi saja buka phone kan, main game. Tapi kalau macam ni dah bukan main game dah ni. Sebenarnya kalau kita nak masuk dalam bidang e-sport ni pun dia ada stress dia. Serius dia ada stress dia. Kita nampak macam dia ni main game je. Apa yang dia nak risaukan sangat, apa yang dia nak takutkan sangat. Tak, dia ada training yang sangat padat dan kita nak kena execute apa yang kita training tu. So maksudnya kalau training kebiasaannya kalau dulu zaman saya lah. Sekarang dia orang dah mungkin kurangkan. Masa dulu zaman saya 12 jam punya training tu tak lari lah. 12 jam. Maksudnya mental lu. yes. Maksudnya memang stres lah. Kalau kita kalah memang lah. Kita tengah training lawan dengan tim lain. So dia panggil scrim lah. So bila kita scrim lawan tim lain, kita kalah pula kan. Orang tengok dia ni main game, kalah tak apa, buat lagi. Masa kita kalah tu lah pressure baru datang. Betul. First daripada penonton. Of course lah penonton bila dekat luar dia yang nampak kita main kan. Kau teruk tak boleh buat macam ni. Tapi bersamaan yang kita boleh nampak betul. Lepas apa Hatta bincang tadi kan. So kalau kita nampak, kalau kita kalah baru kita stres kan. Dan kalau mungkin dia punya apa tu kita panggil manager ataupun yang sepasukan tu, penjaga dia kan. Mungkin selepas kalah diorang tahu tactical dekat mana kau perlu setting untuk serangan dia. Bagi yang lebih terbaik untuk juara kan. Macam tu juga dengan kita dalam trading kan. Kita kena susun atur. Mindset dia dah diajar ketika gaming. Betul. Lepas tu bawa mindset tu, mentality tu ke dalam trading. Betul tak? Betul. Stay positif je apa yang kita lakukan. Sebenarnya sama je lah. Bagi saya kalau kita dengar cerita Hatta tadi kan, dengan apa yang kita buat ni macam jalan dia sama je. Okay, so saya tak topik. Okay. Dia dah macam host tadi. Okay. salah. Boleh jadi host lepas ni? Oh, Second ya ke? episode Hafiz jadi host. Okay. Tapi thank you lah Hatta. Kat sini kita nampak lah. Bila whatever kita buat, dia ada mindset. Ada mindset, ada mentality. Okay, jadi apa yang Hatta buat dulu, dia dah dilatih mindset dia long hour kan buat benda tu. Jadi trading tak adalah long hour sangat kan macam tu kan. Tak, tapi kita tahu kan bila dia melibatkan duit, bila kita tekan je tu, kita punya debaran tu macam kita tengah final dekat tournament. Masih ada debaran lagi? Masih sampai ada sekarang? debaran, masih ada lagi. Sentiasa ada debaran? Yes. Sebab kita pakai duit betul. Kalau kita pakai duit Saidina tu, mungkin kita relax je. Kalau kita pakai duit betul, kita kena teliti betul-betul apa yang kita lakukan. Kita tak boleh ambil mudah lah benda macam ni. Sebab dia melibatkan kita punya ni kan, decision investment making kan. kan? Yes. Decision making. Banyak benda lah nak kena tengok kan. Okay, tak apa. Terima kasih Hatta. Kita tanya seterusnya pula. Kita punya tim juga Carat, Putra Carat. Jangan salah sebut. Jangan salah sebut. Putra Carat full margin. Betul, ada nama Dia saya sebab saya belajar dengan Putra ni. Dia kata full margin dia. Gila ni. Jom kita Full tanya margin, dia. Macam mana dia punya sejarah hidup ni. Kot lah dia nak cerita ke. Sejarah panjang. hidup dia sedih sebenarnya. Tapi tak tahulah dia nak cerita semua ke ataupun dia nak cut. Panjang ke pendek? Terpulang. Kita Panjang. cerita je. Nanti kalau yang mana yang boleh sensor, kita sensor. Okay. Silakan Putra. Asal usul saya ni sebenarnya panjang bang. Panjang sangat. Pendek kan? Kalau pendek kan pun tak cukup lah. Sebab buku muka surat tu memang dah 2 buku dah. So kita kena teruskan podcast kita dengan berepisod-episod. Episod lah. Mungkin ada satu Ini episod khas intro- untuk Putra je. Intro sikit khas lah. untuk Putra saja nanti kita akan Ini lakukan. kita 4 jam. intro sikit lah. Sikit intro. Sikit. Asal usul ni family saya ni, bapa mak saya ni dia datang dari Indonesia tahun 80-an. Zaman tu memang kata dia orang tu zaman dulu tak ada pakai pasport segala macam. Dia memang nak masuk je. Betul. So zaman dulu dia bagi-bagi je lah permit masuk. Masa tu dia orang kerja dekat sini sebagai seorang buruh. Mak saya kerja kilang. Dan bila dia orang dah kenal dekat sini, atuk saya tu memang dah lama dah sini dari tahun 70-an. Saya ada atuk sini. Kita orang dari suku Batak. Kalau pernah ke Indonesia Medan, kita orang ni memang dari suku Batak. Kalau pernah dengar lah, dari Medan memang Batak ni terkenal. So bila kita orang dah sampai di Malaysia ni, dia orang menikah dan balik ke Indonesia dan balik lagi ke Malaysia untuk sambung kerja. Di masa tu lahirlah kita orang ada adik-beradik. Dan pada umur berapa tahun, 6 tahun macam tu, kita orang balik lagi ke Indonesia bersekolah SD. Kalau di Indonesia dia panggil sekolah dasar. Kalau di sini apa? Sekolah rendah. Sekolah rendah.
Darjah 2 sampai darjah 6 saya balik ke tadika saya dekat sini. Oh, tadika sini. Tadika saya dekat sini. Saya memang membesar di Ceras. Kalau orang-orang kenal semua, saya ni terkenal di Ceras. Walaupun saya keturunan Indonesia, di sekolah saya form 1 saya balik ke Malaysia. Saya baru masuk tu, saya dah lama dah dekat Indonesia kan. So bahasa saya tu bahasa Indonesia. Bila saya masuk dekat form 1 kena kecam Mak Indon. Itu memang saya baru belum ada kawan. So saya mencuba untuk beradaptasi balik lah dengan orang-orang Malaysia, culture baru. Dekat sana, dekat Malaysia, di Indonesia, kita orang memang ajaran memang keras lah. Kalau nak cakap kotor tu, satu hari tu satu muka surat pun tak cukup lah. Memang kasar lah. Tapi datang ke Malaysia ni, dia Batak dia rasa macam, ada. Bila saya balik ke Indonesia pun, dia tengok pasport saya walaupun saya orang Malaysia, ada orang Batak dekat Malaysia. Dia orang pun merasa bangga. Saya pun rasa bangga sebab apa? Sebab ada orang Batak yang merantau ke lain-lain negara. Bukan dekat Malaysia je, tapi banyak. Saya membesar di sini ni, panjang lah cerita dia macam mana saya boleh sampai sekarang ni, naik turun. Saya ni ada juga invest dekat kerajaan, tapi biasalah. Projek. Invest kat kerajaan. Saya dulu merantau. Saya ni umur 18. Saya dekat sekolah saya tak pernah ranking lah. Kalau katakan saya memang kaki ponteng kalau orang kata. Dekat sekolah tu memang saya ponteng. Saya suka main Dota. Zaman tu saya main Dota. Dari form 1 sampai form 5 memang saya ponteng je. Kalau nak kata penyapu ke, apa nama dia yang Pembaris panjang. Pipe. Itu saya dah makan lah. Memang saya dah makan lah. Bapak saya dah bagi lah dulu-dulu tu. Dah fight lah. Memang saya tak pernah untuk, saya memang orang yang tak suka belajar lah. Saya memang pergi sekolah ponteng. Sebab saya memang tak suka belajar. Tak suka. Dan saya tak suka dekat satu tempat. Tapi belajar forex. Forex tu dia panjang ceritanya macam mana saya. Itu time saya sudah kena tipu, tak ada duit. Dekat situ baru saya belajar. Oh, maknanya mula forex tu sebab tak ada duit lah. Sebab dah memang saya dah, bukannya ada duit masuk forex, lepas tu grow duit. Bukan. Memang tak ada duit langsung. Tak ada duit. Memang saya dah habis lah duit. Saya dah merantau. Memang saya zaman dulu muda-muda bang. Banyak buat benda lah, banyak buat bisnes, kena tipu, berniaga, gagal. Supply itu, supply ni kan. Supply ni ada supply. Dulu saya pernah supply iPhone dari negara ke negara, macam mana dapatkan keuntungan. Tapi tu ada based on commission sebab saya pun ada atasan yang kontrol benda tu. Sebab ni antara negara ada berkaitan dengan tax. Tapi kalau nak borak tentang tax tu panjang ceritanya. Tapi kita bahas tentang trading pula. Sebab kalau nak bahas nanti kita sambung episod lain. Trading tadi maksudnya dia sama tak mindset dia? Kan daripada kesusahan dia sebab kalau ikutkan Putra ni dia ada macam-macam dia buat. Dia ada yalah terlibat dengan trading antara iPhone kan. Ada juga panjang bang, saya pernah masuk lokap bang dekat Malaysia ni. Walaupun saya orang Indonesia ni, keturunan Indo, tapi pernah masuk lokap di Malaysia ni. Tapi sebab saya memang orang Malaysia, lahir di Malaysia tapi membesar keturunan Indonesia. Dan di lokap tu sebenarnya bukan saya bersalah bang. Biasalah permainan dia orang tu. Kita ni sebagai bersalah. Saya kena roadshow bang. Kalau abang tahu tentang roadshow tu, dia pindah lokap. Ujung-ujung saya lepas bang. Lepas. Sebab apa? Kalau zaman dulu tu ada zaman tahun, saya umur 23 tahun sebelum PKP tu. Zaman tu banyak kereta Piang Beng yang datang dari Singapura. Kereta scrap. Zaman tu Piang Beng. Kalau Piang Beng tu, yang tengok video ni Berapa tempat lokap roadshow, show tadi? Ampang bang, Ampang, Dangwangi. So ni Kuantan. tentu daripada penjara-penjara tu lah yang Ini sebab saya dah terlalu banyak problem masalah hidup kan. Kita dah ini sebagai macam peringatan. Kenangan lah. Sakit yang kita rasakan tu. Banyak cerita ni. Putra ni banyak cerita ni. Banyak jerih payah dia. Jerih payah dia. Susah kalau di situ panjang bang. Tapi dengan kecekalan apa yang Putra lalui tu, setakat trading ni kacang lah kan. Lepas tu full margin relax kan. Tak bang, saya tak adalah relax bang. Saya pernah depresi bang. Pernah depresi? Depresi bang. Tak percaya bang, dia orang saksi. Atta yang bawa saya pergi klinik bang. Saya dah kejang-kejang. Saya depresi bang sebab saya tekanan hidup, masalah hidup.
dengan urusan family dan sebagainya. Sebagainya pergi Fumaji lah. So korang kena tahu, kalau siapa Fumaji memang ada bagus dia, dan ada juga yang sambung-sambung. Depresi tu sebab Fumajin lost ke macam mana? Sebab banyak masalah fikir kan. Kita tak boleh fikir dengan loss lagi. Dan memang dah kritikal lah. Bahaya. Ada kritikal lah, ada full damage lah. Saya dah tak boleh tahan sampai saya memang dah kejang-kejang, saya dah takut. Memang saya rasa hidup ni, saya rasa dah nak mati bang. Rupanya saya pergi Atta bawa saya kan. Dia cerita dia macam cerita ni. sedih tapi aku rasa nak gelak. Tak, dia cerita dia memang lawak tau. Okay. So ada satu hari tu. Rasanya tu 2-3 tahun lepas. 3 tahun lepas. Ada satu hari tu. Saya tengok dia, badan dia dah shaking lah. Saya pula pergi saya cakap dekat Depik, Depik bahaya ni Depik. Depik boleh kena stroke ni. Anxiety lah. Anxiety lah, betul lah. Lagi bertambah shaking dia. Kalau abang nak tahu membuatkan apa dia jadi lebih shaking, Atta cerita experience dia dulu kerja ambulance. Bawa ambulance. Bawa kata dia bawa ambulance. Betul tu. Atta pernah buat ambulance. Pernah buat ambulance. Atta pernah Tak, buat dia tak ambulance. cerita. Panjang sikit lah. Panjang, Tapi panjang. sebab yang Panjang. cerita Putra ni yang meyakinkan dia rasa macam dia rasa nak pergi tu lah. Dengan Atta punya bakat sebelum ni. Saya tak pernah ambil medik, tapi saya tengok dia pernah ada satu kes sama macam dia, kena stroke. Saya pun cakap, Depik boleh kena stroke ni, jom kita kebas ni. Saya check lah, kebas-kebas lah. Ya, orang tak ada sertifikat medik kan, tiba-tiba jadi medik time tu. Member tengah shaking. Shaking ni biasa. Lepas saya cakap lagi. Lepas tu korang nak tahu tak apa doktor cakap dekat dia? So apa doktor cakap Putra? Doktor tu kata, dia check lah semua. Dia check darah, check news. Dia kata awak ni detak jantung okey, semua okey. Saya tengok semua okey, tak ada masalah. Lepas tu dia suruh Atta keluar. Dia suruh saya baring. Dia tengok, lain awak ni. Lain? Lepas tu bila dia pegang-pegang, dia tengok saya dah shaking lah. Saya shaking. So dia kata saya ni, sebenarnya saya panic attack. Saya ketakutan lah. Terus dia cuba saya tenangkan diri, dia suruh saya tarik nafas. Tu bila masa tu saya macam dalam satu dimensi lah. Saya macam dia suruh tutup mata, saya tenang sikit. Saya macam dia cuba tanya saya macam hipnotis lah, macam hipnotis. Saya dalam satu dunia dia. Hanya saya dengan dia, saya dengar je dia cakap macam tu. Dia cakap saya, awak ni sebenarnya ada masalah, betul tak? Dia cakap betul. Lepas tu time saya tengah baring tu, saya dah tak shaking lah, tapi saya tutup mata, saya menangis. Sebab dia cerita, sampai doktor tu kata, awak ni sebenarnya banyak masalah. Kalau awak nak datang ni, awak sebut je nama awak, doktor terus standby dekat dalam. Dia kata tak payah jumpa luar-luar. Dia kata sebab dia kata awak ni dah ciri-ciri depresi yang pertama dah. Awak ni kalau awak terus macam ni, awak bahaya dah. Sebab tu kalau tengok Uban pun umur muda tapi dah beruban lah sebab terlalu banyak fikir. Power lah doktor. Power doktor tu power. Sebab dia dah main dengan psikologi dah tu. Tak. Yang trigger apa tadi? Yang trigger masalah mula-mula yang jadikan tu. Sebab Atta ni dia kata sebelum tu. Yang stress total tu masalah saya MC ke? Bukan masalah MC lah. bukan masalah lah. bukan. Ingat Ada trading tu dia tambah-tambahan lah. tambahan tapi masalah Maknanya utama. masalah dah 1, 2, 3, 4, 10 MC pula. Dia terus panic attack. MC tu kalau MC tu saya tak level tu tak stres Oh, tak stres sebab lah. Power. duit ni dia Datang dan pergi. Oh, okay. Datang dan pergi, cantik. Segalanya, kalau mak saya selalu kata, segalanya butuh wang. Tapi wang bukan segalanya, tapi segalanya butuh wang. Sebab duit ni bukan segalanya, tapi bila kita ni sakit ni, duit pun tak boleh buat apa dah. So bagi saya hidup sehat macam ni, saya dah bersyukur dah. Wah, gampang sungguh kata-kata. Maksudnya kalau untuk full margin tu, MC tu biasa. Tapi kalau kita tak cuba untuk full margin, kita takkan pernah tahu berapa profit yang kita dapat. Kalau kita main 1 sen tak salah. Tapi Beli saya ni. bukan tapi ada masanya kita tahu. Kadang setup tu bukan semua yang boleh jadi, ada yang tak jadi. Kadang-kadang kalau kita dah yakin tu, kita kena berkorban sikit. Berkorban, kita harus beranikan diri. Kalau kita diam-diam saja, kita tak berani, entry kita macam tu je, profit kita macam tu lah. Tapi bila loss je,
karam MC, akaun MC. Tapi bila profit je $10. Saya tak nak macam tu. So dia akan merugikan lah. Merugikan akaun korang macam tu. Lebih baik hari ni nak trade, sediakan duit tu berapa, dapat withdraw, besok nak main profit. Tergantung lah. Tergantung apa bang? Ada tak bahasa Melayu tergantung? Tergantung. Tergantung. Bergantung lah. Bergantung. Pulang lah. Bergantung. Macam tu lah. Bahasa saya ni Betul. bercampur-campur, Melayu Yalah. Melayu Medan orang panggil. Okay, thank you Putra. Nanti panjang. kalau nak cerita lagi kita cari Betul, episod betul. lain lah bang. Nanti Sekarang kita buat terlalu episod panjang lain, bang. episod Putra je. Panjang ni sebenarnya kalau nak cerita dengan Putra ni. Macam mana sistem negara ni. Itu tak boleh bayar. Wah, macam mana? Bukan ekonomi tapi politik dia. Tapi tak nak politik bahaya lah. Nanti silat kita kena gari pula. Betul, bahaya tu, bahaya. Okay, terima kasih Putra. Panjang kisah dia sebenarnya. Saya dah tahu kat back end, saya tahulah. Ni pun saya faham-faham sikit. Korang faham lah cerita dia. Tapi kat sini apa yang korang boleh tengok, cabaran lah. Cabaran hidup dia. Pada dia trade ni kecil je masalah. MC tu tak kisah lah. Bukan, MC tu pada dia boleh settle lah. Besok lusa boleh gain balik, boleh win balik. Okay, ni mindset lah. Sebab kita nak tengok dalam trading ni yang paling penting adalah mindset. Bila kalah bukan segala-galanya tamat. Boleh bangkit balik. Jadi kalau ikutkan kisah hidup Putra macam tu lah. Dia dah jatuh ke tu, duduk dah shaking macam mana pun, dia boleh bangkit balik. Itulah mindset yang kita nak terapkan dalam dunia trading ni. Okay, thank you Putra. Kita pergi kepada Hafiz. Hafiz pun ada perjalanan kisah yang panjang. Betul. Masih muda tetapi banyak juga kisah-kisah dia. Jadi kita nak tanya juga Hafiz, sebelum ni buat apa? Dan kalau boleh terus sambung lah, macam mana boleh terjebak dalam dunia trading ni? Tapi cerita dulu pengalaman hidup dulu. Okay, so kita mulakan dengan Hafiz lah. Hafiz, bukan mulakan, memang dah orang lain dah kenal kan. Hafiz Tadi kau bukan main lagi potong sana sini. Time card je. Hafiz, saya mulakan dulu. Mulakan lah kerja hotel. Kisah dia viral lah kan. Dulu kerja hotel kan. Okay, memang dulu kerja hotel, ada kerja lain ke apa, tak ada ke? Okay. Hotel. Okay. Asalnya dulu kita ni malas belajar. So kalau ikutkan dulu perjalanan kecil saya, sebenarnya banyak buat kerja sendirilah. Maksudnya freelance untuk ambil extra income daripada berlakon, teater dan sebagainya. So daripada situlah membuatkan saya kenapa saya tak sambung belajar untuk ambil diploma dan sijil sebagainya. Sebab apa? Sebab saya tahu saya ni bodoh, tapi tak naklah dengan kebodohan kita ni kita lagi susahkan family kita waktu tu. So saya banyak macam tu lah, saya cakap banyak bekerja sendiri. Dan ada satu part tu lepas saya dah berlakon cerita On My English. Dulu saya pernah berlakon cerita On My English. Pernah dengan Didi Alias Boleh cari lah ni. Ada lagi tak episod tu? Adalah. Ada. Dia sikit scream at me Mikari at After School Cafe. Lebih kurang macam tu lah dia punya. Kena cari ni. Klip tu kena cari tu. Dia punya dialog. Dan juga berlakon teater dulu kan. Ayu you nama. Berlakon jadi anak India pun pernah kan. So waktu free tu, lepas tu adalah satu apa tu kita panggil offer daripada macam badan yang sponsor untuk belajar ni selama 3 bulan 3 ke 6 bulan course ni. Dekat situ ambil course hospitality. So course hospitality ni time interview tu ada 2 je part. Memang tak ready tau dengan 2 part ni. Time tu ada pakcik saudara pakang saya dia offer kan. Untuk pergi ke sini kulinari. Suruh memasak ni. Padahal masak pun tak reti. Masak Maggi je saya reti time tu. So interview bercakap kita semangat. Dia ada 2 position time tu. Kulinari dengan bukan dengan satu lagi tu kita panggil penjaga kaunter depan lah. Front office. Front office. Reception. Front office lah time tu. So saya rasa front office kita speaking tak reti. So apa yang reti acah-acah pandai masak lah. Dan untuk interview dia kata tak boleh lah. Maksudnya memang time tanya tu dia tanya boleh masak apa, kita just bagi tahu boleh masak Maggi je. Tak pernah masak benda lain tak pernah buat kek pula, tak pernah
Macam ni kita nak dapatkan kos ni. Semua interview semua fail. Dah tahu lah tak dapat lah. Apa ni orang kata beasiswa ni kan untuk belajar ni. Lepas tu dia kata, tapi saya tengok awak ni boleh ni duduk kat apa ni front office ni. So apa kata saya luluskan juga ni tapi ke front office, okey tak? So dekat situ ambil. So bila belajar dekat JB lah dulu. Dekat Sansuri apa tak? So belajar tu dalam 3 ke 6 bulan hotel. Time tu ingat lagi lah perjalanan. Kita ni bukan orang senang guys. Macam saya beritahu dengan korang, saya belajar ni pun sebab di sponsor je. Maksudnya tak ada bayaran bulanan dia. So adalah satu kali tu saya ni memang kalau tak ada duit belanja, tak ada contact sangat family kan. Sebab dulu dah bagi tahu, dulu ada buat berlakon dan memang simpan lah duit tu kan. Lepas tu bila lama-lama tu dah bulan ketiga, bulan keempat dah start pokai ni. Ada lagi 2 bulan sambung kan. So ada lah 2 minggu sebelum nak cuti tu. Tanya, Atta transfer tak 100. Tak ada duit ni kan. Dia bagi Alhamdulillah. Tapi dapat RM50 je lah guys. Waktu tu RM50 boleh bertahan 5 hari. Sehari RM10. Nasi bujang. Tak, time dia Nasi minta. bujang. Nasi bujang. Time dia minta tu, abang dia pun tak ada duit. So waktu tu Full margin lah. Abang dia pun full margin. Tak ada, itu yang segala-galanya ada lah. Kalau ikutkan makan sekali RM5 je. Kenapa buat RM10 tu sebab 2 kali makan dalam sehari tu kan. So bila dah settle lah belajar tu kan, kita fast forward ke depan dalam bidang hotel guys. Apa first job ataupun sebelum korang nak jadi hotel manager ni ataupun operation manager lah, korang perlu pergi ke first step ni. Sama ada korang nak housekeeping ataupun korang cuba dekat bellman ni sebelum korang nak reception ni. Sebab sebelum kita nak pandai bercakap dengan dorang ni, ini level kita ni. Level buka pintu ni semua kan. Okay, Hafiz masuk kat situ sebagai training. Maksudnya lepas grad tu grad terus dapat masuk. Okay. terus dapat hotel dekat Cyberview Resort ni lah. So dekat situ kita ni sebagai buka pintu je. Tapi memang dari dulu memang suka cari duit sendiri. So bila kita asyik buka pintu je ni, adalah kita bellman ni dia banyak kereta-kereta mewah parking. Banyak jumpa orang lah. Banyak nampak kereta mewah. Jumpa orang je tapi tak bercakap. Selamat datang. Okay. Itu je yang kita boleh buat. Tapi dalam hati selamat datang, kau ni kerja apa? Selamat datang, kau ni buat apa? Macam wondering lah. Yes, Diorang ni buat apa? yes. Apa banyak sangat duit diorang sampai boleh kereta macam-macam ni kan. Tapi zaman tu Volkswagen yang depan belakang sama Aquarium. Aquarium. Dan tu ada wedding Tahun 2008 kot macam tu punya Volkswagen. Volkswagen tu kan. So bila tengok ada wedding Cina dekat situ kan, tengok apa dia buat ni, kerja sendiri dan sebagainya dekat situ. So bila kerja bellman ni membuatkan saya macam mana boleh terus semangat kerja ni kan. Kita buat muka seposin. Tapi bukanlah kita nak mengharapkan tips tu daripada dorang. Okay, nak dapat tips lah ni. Muka seposin ni. Saya kedepankan sikit lah. Contoh sebab apa tau? Dari situlah kalau nak ikutkan gaji tak besar. Dari situlah untuk tampung saya punya duit minyak. Duit minyak kereta time tu. So perjalanan kerja dekat dekat hotel tu dalam setahun lebih, jam ke Hilton KL. Macam mana saya boleh jam ke situ disebabkan kerja sebelum ni saya macam ni lah, maksudnya perform dengan saya punya manager. Dan manager saya pindah ke hotel sana. Kerja hotel korang kena tahu, bidang-bidang macam swasta macam kita kerja hotel ni, macam mana korang nak cepat dapatkan position, korang kena dapat dengan korang punya manager. Sebab apa, bila dia jam tu dia akan carry dia punya team dia sekali. Tapi saya time tu kan, saya bellman je. Datang sana kena buat reservation, kena settle email, lepas tu angkat call dan sebagainya. Boleh ke? Daripada gaji 1,200 offer Hilton 3,000 lebih. Time tu boleh. Bolehkan aja. Boleh. Yes, bolehkan saja je. Time tu kerja hotel tu lah. Maksudnya bila saya nak boleh ke depan tu, daripada gaji 1,200 pergi ke 3,000 tu dengan perkataan boleh. Sebab tu kalau kita nak buat apa-apa guys, saranan saya sentiasalah boleh. Jadi Eddie tu belakang cerita ke depan. So perjalanan dia selepas kita dah kerja dekat hotel sana lah. So time tu Hafiz pre-opening Hilton, ada Cyber North dengan ada South. Dua belah tu pre-opening.
Tapi saya sajalah kita nak upkan sikit kan untuk pre-opening tu. Sebab ni record juga 3 bulan betul-betul untuk pre-opening tu saya pegang untuk Hero of the Month dan juga Hero of the Year. Untuk Hilton tu. Macam mana tu? Tu kalau kita nak cerita macam mana boleh menang award tu, panjang perjalanan dia. Tapi mungkin alhamdulillah dengan semangat sebab niat saya kerja kat Hilton dulu ataupun KL dulu memang sebab nak tolong family ni ataupun nak tolong adik-beradik ni dekat sana kan. Nak dijadikan cerita, saya tak tahulah, saya daripada bellman je boleh bawa satu sale dekat hotel saya. Saya ni dah ibarat sale manager dah. Saya dah ibarat orang sale lah dekat situ. Saya punya pendapat kenapa kalau Cina buat sesuatu projek mesti dapat. Saya tengok diorang suka ambil volume, lamsam dan sebagainya. So saya terapkan dekat Hilton ni, saya bawa satu group dan saya call team dengan setiap agensi-agensi tu. Mana yang call kan. Maksudnya kalau ini mungkin saya dah habis berhenti kerja kan. Mungkin mana yang selalu non-refundable tu, saya bagi refundable. Disebabkan apa? Saya nak keep in touch dengan klien saya. So banyak authority saya buat sendiri. Sebab apa? Sebelah office saya saja hotel manager saya. Atau general manager. Maksudnya ni apa-apa semua diorang akan ke sebelah sana. Dan dekat Hilton tu alhamdulillah tak pernah lagi saya kena macam torture kau. Banyak backup besar saya. Maknanya sebenarnya kalau yang non-refundable tu, kalau ada prosedur dia boleh dapat lah sebenarnya kan. Dia ikut pertimbangan kita lah, tapi budi kita bicara ni lah. Tapi kita ni person in charge yang tengah handle case tu kan. Saya rasa macam kita nak bekerja sama lagi dengan orang ni untuk dia suka bila dari Hilton ni Hafiz. So bila kita go to TripAdvisor ke ataupun kita pergi ke Agoda ke, ada nama kita. Thank you Mr. Hafiz for helping me dan sebagainya. Dekat situ kita nak credit guys. Dekat situ kita nak buatkan diri kita macam ni kita boleh perform lagi. Pergi ke hotel 5 bintang pula. Dulu saya punya target ada portfolio lah. Boleh pula suatu ketika dulu tu saya dah pre-opening tu 6 bulan je saya perform. Naik reservation team leader. Dekat situ dapat per point service charge. Saya seorang je dapat 4 service charge. Kalau satu service charge 1,000 kali 4 tambah basic. Tapi kiraan service charge tu saya boleh tahu dan saya boleh inform dekat tim-tim Hilton saya dulu. Sebab buat kiraan revenue hotel tu macam mana. Sebab kan saya tak tahulah kenapa time saya kerja reservation pun saya nak tahu berapa profit revenue hotel tu. Sebab apa? Saya letakkan diri saya, kalau saya sebagai owner dekat hotel tu, berapa profit harian saya, macam mana saya nak ROI sekiranya. Macam tu lah, lebih kurang macam tu. Saya tak tahu kenapa dulu kecil-kecil suka berfikir macam tu. Dan nampak perjalanan dia nak ke trading ni jauh kan, betul tak? Tapi dah nak semakin hampir guys. Di mana waktu tu kalau ikutkan saya umur muda lagi. Berapa umur? Tak silap saya 20 ke 21 saya dah nak masuk manager untuk bahagian saya ni, bahagian reservation ni. Time tu kita dah sembang dah nak masuk 8 ke 10 ribu ke atas income kita time tu kan. Covid. Okay. First case Covid saya handle untuk diorang punya check-in yang pakai full face tu ada gambar kah kalau diorang nak tengok. Untuk saya handle macam mana bas rapid KL tu dulu datang masuk daripada belakang. Kita tak boleh tunjuk daripada depan time tu. Kita memang kena tunjuk daripada belakang. Diorang masuk pintu belakang lah taman tu. Tapi memang kita rasa macam best, tak payah kerja dan sebagainya. Income drop terus. Drop. Waktu drop tu korang kena tahu lah, daripada gaji kita 1,200 pergi ke 3,000 ni mesti kita dah tambah komitmen dan sebagainya. Betul, dah tambah komitmen. Boleh pula main bank tu call, awak nak credit card Ikhwan tak yang gold ni? Okay boleh. Bolehkan aja. Handphone ambil iPhone zaman tu iPhone X kan. iPhone X ke iPhone 10 lah. Monthly 36 bulan. 3 bulan dah bank dah call zaman tak tu boleh kan. bayar. Tak boleh bayar amount minimum tau. Boleh pula credit card yang sama saya pergi cuba buat trade. Time tu nampak advertisement untuk buat trade. Pergi buat trade loss. Lepas tu hutang lagi credit card. Itulah titik permulaan. Tak Saya berapa hutang tu. Maksudnya tak masa tu tak tahu belajar trade lagi ke macam mana? Macam mana boleh tengok iklan trade ke ataupun dah pernah jumpa orang? Okay, kalau ikutkan kawan sekolah ataupun saya 2012 ataupun 2016 dulu pernah pergi first event Hot Forex dekat Double Tree
Time tu saya dengan saya punya kawan Lokmanan. Dekat situ dia buat coaching tentang gold. Tapi zaman tu baru dengar sekali tu je dan tak ada follow up sebab habis je saya dengar forex tu, saya terus pergi sambung belajar. Oh, maksudnya yang forex tu sebelum belajar tu. Sebelum belajar sebab kan time tu saya banyak free time sebab pergi berlakon dan sebagainya. So back tu balik. Lokmanan tu kawan sekolah. Lokmanan tu kawan sekolah. Kawan daripada kecil lah. Dia ajak tengok. Dia memang dah buat time tu. Dia buat. ada ajak join dia seminar. Ajak join seminar tu lah. Oh, okay. So lepas tu bila dah kerja, COVID, lepas tu ada hutang kredit card. Lepas tu ingatkan ada baki lagi nak buat profit lah. Betul. Lepas tu Lepas MC. tu dekat situ yang MC dan sampai satu ketika yang bank boleh lockkan amount ni nanti baru bayar. Yang macam mana yang 6 bulan selepas ini amount tak payah bayar terus yang ikut amount credit card tu. Moratorium. Tak tahu Moratorium. zaman tu kan. Tapi alhamdulillah guys, dengan profit trade saya bayar balik. Itu je. Itu membuatkan saya nak revenge balik. Nak bayar ni takkan nak bayar pakai duit sendiri. Dah loss kan. Tak. Dia tu cerita bayar. Tak, macam mana cerita bayar boleh bayar tu nak tahu juga kan? Itu apa saya nak sambungkan tu. Oh, nak sambung. Okay. Alright. Okay, sila. Sorry. Macam mana saya nak buat cerita yang saya boleh terus habis bayar. Inilah cerita dia. Okay, dia dah lost dah macam mana? Jap, saya nak digest jap. Okay, dia dapat kad kredit. Lepas tu beli iPhone bla bla bla. Lepas tu duit hutang banyak dah. Bank dah call. Lepas tu pergi touch lagi buat trade. Buat trade. Lepas tu habis loss. Berapa loss tu? Sebenarnya berapa loss jadi hutang kad kredit tu jadi berapa? In total 20,000. So 20,000. kalau ikutkan saya punya kredit card, kalau 20,000 tu korang tahu lah untuk gaji berapa je kan. Sebab time tu commission commission besar kan dekat situ kan. So dengan hutang tu lah membuatkan saya terus berkeras. Sebab apa tahu? Time saya kerja Hilton tu bukan disebabkan hutang je tu tau. Saya kena macam time tu saya pangkat dekat reservation ni saya paling atas lah. Maksudnya siapa yang perlu diberhentikan kerja ni. Time tu saya ada 3 ke 4 orang staff bawah. Terpaksa seorang-seorang cut kan. Sampai last seorang ni nama dia Gloria, perempuan lah. Time tu dia baru je dimasukkan dalam Hafiz punya team reservation dan dia pun mengandung. Hafiz cakap dengan dia, Glo, you stay. Sampai sekarang dia kerja lagi tau. Time tu baru anak first dia. Hafiz jumpa baru-baru ni kan. Dah anak keempat. Ke anak ketiga. Lebih kurang macam tu lah. Okay, so dibalikkan ceritanya adalah time tu dia mengandung. Hafiz cakap, Glo, biar Hafiz yang resign. Glo stay dekat sini. Sebab lelaki pandailah dia cari duit. Dan sampai sekarang dia masih ingat lagi ayat tu. Macam mana saya boleh ingat ni? Sebab hari tu pergi jumpa dia kan. Dan dia ingatkan saya balik ayat tu. Maksudnya Hafiz lelaki, Hafiz boleh buat sendiri dan Glo ambil jawatan ni ataupun take over balik kerja tu. So waktu tu guys, sewaktu saya diberhentikan tu, no income. Apa yang saya buat? Berbalik kepada bagi flyers dan buat Lala Move. Dekat situ saya rasa daripada bellman saya naik atas macam ni balik. So macam mana saya nak pergi balik ke sana tu? Panjang kan. So bolehkah kita teruskan? Boleh teruskan. Menarik ke tak menarik ni? Menarik. Menarik Okay, so kalau tak menarik ni kira dah segmen macam transformasi lah. Kita nak tahu ni tentang perjalanan awal ni kalau diorang nak tahu lah. Sebab setiap orang mesti ada ada dia punya batu loncatan ke ataupun dia punya jump start lah. Dia dah jatuh. Bila kita dah terbaring kan, nak buat apa kan? Betul. Dah tertiarap kan? Dah tertiarap nak buat apa? Takkan nak pergi mengesot lagi kan? Kalau biar kita mengesot sampai bila tak ke depan kan? Merangkak pula kan? Jadi kena bangun juga kan? Jadi macam cat juga kan? Jalan dia akan naik juga kan? Okay. So ini kita nak tahulah transformasi Hafiz. Bila Hafiz kerja Lala Move ni pula buat lah. Dekat income situ yang Hafiz convert ke USD untuk trade. Oh, waktu income tu? Waktu tu dalam 3 ke 6 bulan Hafiz buat Lala Move sebulan 1,000 lebih je dapat. Naik motor, naik kereta buat kan. So amount daripada situ je Hafiz convert tak dapat. Tapi kita fast forward daripada perjalanan Hafiz buat Lala Move sambil trade tu kan. Sebab apa? Kita daripada tengok ways untuk nak pergi ke lokasi orang tu kan. Dari zaman Lala Move tu lah Hafiz belajar trade. Nampak biru-biru happy je.
Sebab apa, kalau Lala Move ni untuk kita nak dapatkan satu commission tu dalam RM4 ke RM6. So kalau forex trading ni $1 kita dah dapat. So zaman-zaman tu Hafiz combine kan, Hafiz nak buat trading ke, Hafiz masih nak bekerja sebagai Lala Move ni bukan saya nak beritahu tentang Lala Move, jangan teruskan pula bang. Contoh dia macam tu lah. Tapi Hafiz nak kena back to revenge balik forex ni kan. So buat tak jadi. Memang buat tak jadi, rasanya nak sampai berapa, 8 ke setahun, lebih kurang macam tu kan. Oh, setahun. Ni kaki depo je lah ni. Jadi kaki depo, tapi tak depo besar, depo kecil-kecil tapi ada titik bermula dia ada kan. Maksudnya trade dekat mamak dengan kawan-kawan tu ada lah profit kan. Time dulu seorang tak tahu lah kan. So nak dijadikan cerita macam mana saya boleh percaya dengan trading ni, saya nak cuba juga withdraw besar satu kali. Contoh dia gitu lah. So time tu Hatta dia dah kerja e-sport dan dia ada income lebih sikit waktu tu. Sebab tak silap saya berapa ribu, 4 ke 5 ribu macam tu. Dia just bagi dia cerita gaji kau, relax. Tak apa nanti cut lah kot kan. So zaman Hatta kerja e-sport dulu, dia pernah bagi saya satu amount yang macam Hafiz nah buat duit trade kan, iaitu $200. 21 Julai 2021. Masih Hafiz simpan lagi screenshot tu dekat IG, di mana $200 tu Hafiz berjaya flip. Ini titik permulaan Hafiz sebelah rumah Lokmanan sekali ni. $200 profit pergi ke $20,000 dalam masa 5 hari. Pengakhiran setup tu boleh terjadi disebabkan NFP 2021 pada bulan 7. Kenapa Hafiz ingat? Sebab ini titik permulaan untuk membuatkan Hafiz percaya tentang trading ni dan boleh flip sebenarnya. Speechless. Yes. Akhir session dia bukan full margin. Dia tiba-tiba lot sizing tu bergantung dengan tahap kefahaman kita baca dengan market ni. Kalau kita borak tu dah terlampau panjang kan pasal trading. So kita balik kepada cerita. Keyakinan zaman tu, kalau korang nak tahu, 21 bulan 7 2021 tu lah first time Hafiz melakukan live trade bersama dengan Carat FX. Dan kita orang profit kau waktu tu. Sniper entry je. Tak tahu zaman tu, tak tahu resort. Main suruh je, guys buy now, sell, buy, sell. Tak dikira pips, tapi kita grow by percentage tu. Tapi kalau ikutkan sifu-sifu sekarang, semua nak claim by pips je. So macam itulah perjalanan dia. Perjalanan yang membuatkan Hafiz rasa macam satu titik permulaan Hafiz berjaya flip, satu titik permulaan yang Hafiz berjaya buat live trade yang orang flip juga. Dan sebenarnya kenapa membuatkan saya bersemangat dan terus apa orang panggil ni, berada di mana saya berada sekarang, disebabkan bila kita tolong orang ni guys. Dulu saya bagi signal kan dekat Carat FX dulu, zaman-zaman Abah Boss dulu, yang cakap dengan korang daripada main mesin baik follow Hafiz Carat tu kan. Zaman tu saya tengok bila saya bagi setup je orang cakap, terima kasih Fiz, saya dapat beli pampers, terima kasih Fiz, saya dapat buat isi minyak dan sebagainya kan. Itu sebenarnya orang zaman-zaman PKP dulu, time kita trade zaman-zaman dulu, diorang just nak untuk keperluan diorang. Tapi kalau kita tengok zaman 2025 ataupun 2024 ni, industri forex trading ni berubah. Kalau kita ikutkan sifu-sifu kita orang dulu tu, trade kat dalam hutan pun ada pakai baju dan sebagainya kan. Tapi zaman sekarang berubah. Ada orang yang baru belajar trade dalam 3 bulan, sebulan dah ada Lamborghini, naik private jet dan sebagainya. Contoh dia macam tu lah. Tapi memang boleh sampai ke situ memerlukan masa. Mungkin zaman ataupun waktu saya belajar nak jadi seorang trader ni mungkin memerlukan masa 5 tahun. Mana tahu dengan adanya guidance daripada Carat community ni dapat shortkan waktu korang belajar setahun ke 2 tahun ke, betul tak? Betul. So saya rasa kalau korang nak tahu lebih lanjut, kita tunggu next podcast ataupun next soalan daripada Bambat lah. Okay, Bambat, kita dah boleh teruskan next. Alright, thank you. Saya rasa macam semua orang macam nak dengar sangat. Dia dah bila dengar tu terpegun sebab kita nak tahu bila kita kenali seseorang yang sudah berada di tahap ini. Maksudnya kalau saya tengok tu, orang ni dah ke atas saya ni. Dan nak tahu juga perjalanan dia tu kan. Nak tahu juga susah ke nak sampai ke sana. Bila dia cerita tu yang jadi macam
Sanggup ke lah. Sebab Sanggup ke tu tidak? bila saya nampak orang-orang berjaya sekarang kan, macam orang-orang sekeliling saya yang berjaya tu, semuanya saya rasa macam nak tepuk tangan untuk diorang. Sebab kita tahu Ya, betul. kesusahan untuk dia nak sampai ke tahap dia tu. Lebih kurang gitulah. Yelah, kadang-kadang bila bercakap pasal trade ni, bila tengok orang yang ada duit lah kan, kita tengok orang ada duit sebab trade, orang akan mindset dia macam tu. Macam saya dulu jugalah. Alah, dia buat trade, boleh lah kaya. Tapi cuba kau buat, Betul. tak ada kepala otak, tak ada mindset, bukan senang kan. Itu yang kita nak fahamkan orang kan. Sebab kalau ikutkan trade ni pun dalam senario berniaga sama je Betul. kan. Kalau kita berniaga apa, kalau kita berniaga, katalah kita berniaga air tepi jalan kan, kita nak berniaga air, kita dah tahu kita buka lah 3 balang. 3 balang kita akan profit. Kalau habis balang tu kita akan profit lah orang kata apa, RM300 contoh. Satu balang Satu balang RM100. RM100. Okay. Tapi tiba-tiba kita dapat signal. Signal mendung. Kan? Mendung. Sama ada kita nak tak payah berniaga ataupun kita berniaga dengan risiko yang rendah. Ada profit sikit. Satu Maksudnya balang satu je balang. contoh. Satu balang. Kan? Tapi kalau satu balang tu juga tiba-tiba hujan orang tak beli, kita jadi cut loss lah. Betul. Kan? Betul. Tapi taklah kita MC sebab kita ada modal lagi. Tapi kalau kita buka 3 balang juga, kita take the risk, tiba-tiba hujan orang tak beli, kita dah jadi MC lah. Itu je lah modal kita ada. Betul. Jadi senario berniaga, saya pun juga berniaga. Senario berniaga dan juga senario trade ni lebih kurang sama. Dia ada confirmation, dia ada signal kan. Technical Dia dan ada fundamental technical, dia. dia kena tahu juga kita ramuan-ramuan tu kan. Semua benda tu ada kait kan. Jadi macam diorang ni, diorang dah melalui banyak fasa hidup. Jadi dengan fasa hidup yang diorang lalui tu, diorang aplikasikan dalam trading. Sebenarnya secara tak sedar, apa yang korang buat ni sebenarnya, korang dah ada mentality tu sebenarnya. Mentality kecabaran hidup korang tu, bila korang tengok trade ni jadi senang. Jadi bila korang dah lalui pelbagai ujian apa semua tu, korang nak mudahkan orang lain. Betul tak? Betul. Kan? Nak bantu orang lain juga supaya Betul. tak lalu apa yang korang lalu ni. Sebab diorang ni dah tahu dah kat depan ni ada lubang, kat depan ni ada longkang. Betul. Sebab diorang dah tebas hutan dah. Dah Betul. tebas hutan untuk korang dah. Korang tinggal ikut je. Betul tak? Perlu ada tour guide juga. Ada tour guide. Ada tour guide kan. Walaupun dah ada lubang, kita kena. Tapi kadang-kadang orang yang ikut kita ni pun, kita dah cakap dah, korang jangan ikut. Tapi dia pun terbabas sendiri. Silap masuk hutan. Silap masuk hutan. Dia melencong juga kan. Biasa. Karakter manusia. Karakter Dia manusia. ada Dekat yang- sikit mic tu. Ada yang pendengar, ada yang dia dengar tapi dia relax Nak try lah, nak try lah. dia hidup dia penuh resiko, dia suka cabaran. Mungkin dia cakap nak ikut jalan ni, dia boleh je ikut jalan yang berliku. Kerana yang berliku ni kita tak tahu depan dia lebih indah ke. Kalau jalan lurus ni nampak senang, terus sampai sana jurang. Macam tu bang. Senang cerita kalau senang sangat tak best. Tak best. Faham. Dia nak kena ada cabaran. Cabaran. Dia bila kita dah senang sangat sampai satu tahap, bila datang susah tu give up. Sebab tu lah jalan yang berliku tu lah yang akan mendewasakan kita. Betul. Bila kita dah sampai ke tempat penamat, kalau ada disaster yang datang pun kita boleh handle. Sebab jalan kita bukan singkat mah. Dah bertahun kita jalan. Betul. Alright. Okay. Kita tanya soalan lain pula. Tanya soalan, aku nak tanya siapa dulu Putra dululah kot kan. Hafiz dulu bang. Api Oh, dah tahu dah. panjang tadi. Api panjang tadi. Kalau nak Kita je saya Putra cerita, pula. saya pun tak expect yang saya akan bercerita macam tu. Okay. Mungkin saya pergi ke dalam senario semasa lah. Kita back kepada Sifu lah. Kita nak tahu juga guru-guru kan, kod-kod lah kita nak tahu Putra ni gurunya siapa. Perlu ke guru ataupun Sifu lah. Perlu ke guru, perlu ke Sifu, perlu ke cikgu ataupun boleh belajar melalui YouTube je. Ada tak trade ni? Kita tengok je, baca je basic-basic apa baby pips lah apa semua tu kan. Boleh ke kita jadi trader? Perlu tak guru? Guru tu perlu juga, tapi tengok situasi kita juga. Kadang kita ni ada guru pun tapi kita tak menghargai guru tu. Kita ni ada keras kepala. Kadang guru ni kita dah bagi nasihat dah, mungkin kita kurang mendengar nasihat guru. Kenapa kita tak boleh berkembang? Kerana kita ni tak respect adanya seorang guru. Guru ini selalu terabaikan. Macam di sekolah pun
gaji bukan besar mana guru ni. Tapi kalau tak ada guru ni, hancur dunia ni sebenarnya. Tak ada disiplin, tak ada didikan. Tapi zaman dulu guru saya pun pernah pukul pakai rotan lah. Pakai cikgu disiplin orang panggil. Sebab apa? Saya bukan kata ponteng. Ponteng saya 1 tahun sekolah, 6 bulan saya ponteng. Setiap tahun saya dah memang nak kena buang sekolah. Kalau guru tu banyak kenangan lah, banyak kenangan. Kalau saya di sekolah tu saya memang terkenal lah. Terkenal sebab apa? Sebab saya dalam kelas tu ada 32 orang. Saya nombor 33. Paling bodoh dalam kelas. Dekat sekolah tu ada 12 kelas. Saya kelas terakhir, rank paling terakhir. Memang saya paling teruk. Paling teruk lah, murid paling teruk. Sebab saya orang kata jet lag. Baru datang dari Indonesia harus mencuba dekat Malaysia. Memang dah dari Malaysia tapi balik Indonesia. Bukan culture shock lah. Culture shock. Jet lag lah. Yelah. Macam tu culture macam tu lah, cakap macam tu. Bahasa dia terkejut. Okay. So kita nak beritahu orang yang Ajar. malas beredukasi ni pun boleh join trading dan Dia- Boleh. dia- Maksud saya Daripada saya lah kan, bukannya tak pandai. Macam Api cakap, saya tak pandai kan. Lepas tu dia pun kata dia tak pandai. Tapi sebenarnya pandai. Tapi tempat tu bukan tempat dia. Dia maksudnya dia pandai tapi itu bukan tempat dia. Tempat dia untuk certain orang je. Kan? sebab saya ni memori saya lah, mungkin masalah memori ke, saya susah nak tangkap benda tu. Saya kalau nak orang bercakap, guru tu bercakap, saya dengar dia cakap tapi saya kurang faham. Tapi bila terus praktek macam tu saya boleh. Saya teori, orang kata teori ni saya kurang betul. sikit bab teori ni. Tapi kalau ada pertanyaan saya boleh cuba sampaikan dengan praktek lah. Macam Yelah. nak buat benda ke boleh lah. Macam saya bila tengok zaman sekarang kan, orang belajar macam saya lah juga. Saya pun bukan orang pandai. Maksudnya bukan pandai sekolah. Senang kata. Bukan pandai sekolah. Jadi macam anak saya nombor 1. Kan? Saya tengok dia terer sukan. Saya bagi dia sukan lah. Biar dia betul-betul dia dapat pencapaian tu. Maksudnya dia muda, saya bagi dia latihan, saya bagi dia hantar coaching, saya bagi dia macam-macam kan. Bagi dia pandai dekat situ. Sebab pelajaran dia tak tinggi. Dia macam saya tengok, darjah 5 tak pandai baca lagi. Kan? Tapi dia pandai sukan. Jadi bila kita letakkan dia dekat position yang sekarang ni, dia lagi excel. So dia dapat achievement dari muda. Dari muda dah ada piala banyak semua. Jadi walaupun dia tak belajar pandai, tapi dia dah merasa kejayaan dari kecil. Tu saya terapkan sekarang ni. Tapi saya nak beritahu lah, ramai kawan-kawan saya yang sekarang ni yang berjaya ni. So macam Hafiz bagi tahu tadi lah. So kalau kita nampak kawan-kawan kita berjaya, kita rasa nak tepuk tangan. Janganlah bila kawan-kawan kita dah berjaya kita dengki pula kan. So ramai kawan-kawan saya yang berjaya ni, dia punya mindset belajar dulu memang out. Tapi lepas habis SPM ataupun sebagainya, baru dia orang mula hidup kehidupan yang sebenar. Dia orang akan struggle dulu sampai dia orang mencapai kejayaan. So kalau saya tengok pada Putra ni pun sama juga macam kawan-kawan lain. Tapi bukanlah maksudnya belajar belajar. Belajar tu tak Kena penting. belajar, Kena asas belajar, dia. juga. Betul. Tapi dia punya struggle bila kita tahu kan, kita ilmu aku kurang. Aku nak speaking pun tak pandai. Tapi apa yang aku boleh buat? Aku boleh bekerja keras. So bila betul. kita bekerja keras tu, mungkin hasilnya luar biasa lah. Sebab kalau orang pandai pun, at the end, apa yang diorang buat adalah diorang mengikut saja. Macam ada peraturan, diorang ikut aturan. Tak ada kalau orang yang kurang pandai, aturan apa? Selagi aku boleh bernafas, lagi tu aku kena cari duit. Betul tak? Betul. tak? Sebab sekarang ni kan ada work-life balance lah. Bagi saya tu kurang sikit lah. Sebab buat apa kita muda-muda, work-life balance ni, muda-muda kita tak payahlah stres. Muda-muda lah kita hentak. Mana? Kita Saya ni tengah dah- energy kan. Saya ni dah 41 ni. Ni 12 malam je kerja ni. Masalahnya ada ayat keluar work-life balance bagi saya. Dia tak sesuai lah. Kalau yang muda-muda janganlah ambil yang negatif lah work-life balance. Ambil yang positif. Itu je lah maksud saya. Saya rasa macam work-life balance ni propaganda sebenarnya. Kalau ikutkan Tapi ada yang bagus untuk Ada orang lain. Contoh okey. orang yang sakit kan. Oh yelah. So bagi saya okey lah orang yang sakit. Yes, kesihatan yang kena jaga. Pukul 8 bangun, pukul 6 habis, dah. Tak payah nak tengok dah kerja. So bagus untuk kesihatan dia. Tapi ada setengah orang
Duit dah lah tak ada. Bayar nak kena bayar macam-macam. 8 lah. Work life balance is the best. Hutang kau keliling pinggang. Member kau bayar roti canai pun kau tak bayar lagi. Work life balance. So ada setengah orang yang saya rasa dia kena buang work life balance tu. Tolonglah bayar hutang kawan kau. Bagi saya lah. So, Macam tak menuju semua orang lah. seseorang ya. Tak ada lah. Tak ada. Okay. Okay. Sambung Putra. Sambung pasal cikgu. Pasal cikgu ni. Cikgu tu lah cerita lah. Jam lah terus cerita cikgu forex ke. Wah, maksudnya Jangan cikgu sekolah. bukan maksudnya Okey dah tak apa untuk saja. anak-anak zaman sekarang ni kebanyakan kena hentak sikit dah orang tua mengamuk marah-marah. Zaman dulu mana ada kalau cikgu marah kita lagi kena libas dengan kena pukul dengan. Itu didikan dulu memang keras sikit Tu kenapa kita ni jadi orang yang kuat, kental. Kalau nak cakap buat duit, saya umur 16 tu memang saya dah tak nak sekolah dah. Saya dah minta dengan mak saya tak nak sekolah lagi. Saya tak minat. Saya umur 16-15 memang saya nak duit. Saya dah memang tak ada duit. Saya cakap saya nak kerja dekat Jasco. Belakang rumah saya kan ada Jasco kalau dekat Ceras tu. So saya minta untuk kerja Jasco. Biasalah Maluri? Bukan, dekat Ceras, Aeon, Ceras Selatan. Okay. Dekat Ceras. Saya minta kerja, dia tak bagi. Dia kata saya kena naik bas pun tak apalah pergi. Dia tak bagi. Dia takutlah baru umur 16. Biasa kalau orang Indonesia ni pemikiran mak dia ni takut untuk anak dia nak keluar rumah. Memang kena kurung dekat rumah. Jadi keluarga batak-batak dekat Ceras tu, memang tak ada yang keluar rumah. Memang kita orang je yang keluar rumah. Saya pergi rumah ketuk masing-masing untuk keluar rumah. Sampai saya dah tak ada duit, saya curi besi bang. Saya curi besi. Saya pergi rumah yang Curi besi pun ada. Mana pak cikgunya? Curi besi. Duk cerita. Tak apa lah. Lepas curi besi tu. Curi besi saya memang saya kejar duit. Saya memang nak duit. Mata duitan. Saya merantau cari duit. Memang saya nak duit saja. Sampai satu masa saya down. Saya tak ada apa-apa. Saya tengok YouTube saja. Saya tengok YouTube trading, saya beli e-book. Kalau YouTube tu dulu dekat Malaysia ni Hanzo, Hanzo Sedokot. Saya hanya tengok video dia saja. Kan dia ada A sampai Z. Betul. Saya belajar. Hanzo bagus YouTube dia. Saya hanya belajar tengok YouTube dia. Saya belajar video Awal-awal dia. PKP dulu. PKP. Time PKP tu dah tak ada. Saya hanya ada duit yang tersisa dari semua yang dah di scam ke, yang saya dah terpakai ke, hanya tinggal itulah. Saya belajar. Itulah macam, tapi saya tak kenal pun dengan Hanzo tu sampai sekarang. Saya hanya tengok YouTube macam tu. Dari situ saya belajar. Saya ada jumpa satu channel dulu. Saya beli e-book dia. Dari e-book tu lah saya belajar juga lagi dan sampai sekarang saya trading. Macam tu lah perjalanan trading saya. Maknanya belajar personally, ada guru duduk sebelah ajar tekan-tekan ni tak ada lah? Tak ada, saya memang tak ada. dengan Hanzo lah. Kita jumpa Hanzo nanti tak? Cik. Boleh. Okay. Maksudnya memang ilmu ni dari Hanzo lah. Hanzo. Maksudnya Kan ada saya campur-campur juga tak ada. Saya memang tengok Hanzo saja. Sebab dia Hanzo Shadow saya Codes. faham nak bercakap dengan dia. Kadang-kadang kita guru ni bukan semua kita boleh faham apa guru ni. Kadang macam guru PJ ke, pendidikan jasmani ke, guru sains ke, matematik, mesti ada salah satu yang kita suka sebab kita minat dengan benda tu, minat. Match Dia lah kena. Macam matematik tu saya G lah dekat sekolah. Saya straight G lah, memang G. Memang saya tak faham. Tapi kalau macam saya minat time tu sukan, macam sukan, saya memang boleh faham tentang kardiovaskular ke macam tu, tentang sukan. Saya berminat. Sama juga macam trading tu, saya memang dah tak ada apa dah. So kalau saya tak belajar pun benda ni, saya yang rugi. Saya memang ambil masa untuk saya belajar benda tu, belajar. Dari situ saya dah faham dah. Basic dia macam ni. Dia tak adalah yang susah sangat tentang trading ni. Tapi kalau kita banyakkan lihat, tengok chart lah. Tengok chart ni kita akan faham lah sebenarnya trading ni dia ada Turun naik dia. bukan Ada soul. ada soul, dia Ada ada koneksi soul. ke, dia ada koneksi. Kalau kita rasa kita takut tu, confirm kita kalah. Tapi kita bila menari happy, tiba-tiba profit. Macam tu. Relax lah. Relax. Tenang lah. Yang penting santai. walau jiwa terbantak. Go. Okay. Tapi apa pun yang saya sampaikan, kalau guru tu, kalau korang rasa guru ni dah memang korang senang, suka untuk mudah untuk korang maju,
ikutlah guru tu. Jangan korang melawan kata-kata guru. Karena kalau guru ni orang kata berkat dia, rezeki dia. Sebab mungkin guru ni tak dihargai. Tapi kalau kita pun tak hargai, siapa lagi nak menghargai mereka semua ni? Kerana jasa dia orang ni untuk masa depan anak-anak yang sekarang, anak kita ke orang-orang lain. Kalau kita ni dah nak bau-bau tanah lah orang panggil. Bau tanah. Tak ada, bukan maksudnya kita ni dah berumur lah, kita kena jadi lebih baik lah. Kita didik, walaupun itu memang dah tugas guru, tapi kita ni banyak lagi mungkin yang sana trader-trader yang tak faham. Kita orang tiga ni memang dilahirkan untuk korang semua lah. Dilahirkan untuk dorang kan. Dilahirkan. Sebab kita dah habis lah masa-masa kita dah jatuh. Sekarang kita nak macam mana diorang ni tak macam kita lagi. Betul. Kita supaya kita mempermudah mereka semua ni. Betul. Tak perlu nak lalui losses macam 20,000, Ya, betul. 50,000, 80,000. Ui, kalau kena bahaya. Dia boleh Ini yang baru trade ni loss baru 10 USD dah rasa nak terjun bangunan, apa benda dia Bek? Tapi kalau kita ikut, ketuk sikit dia. tapi kalau kita ikutkan macam tu lah. Risk dia kalau kita pernah loss 10 USD, kita akan profit 10 USD. Betul? Dan kalau kita pernah loss 100 USD, one day kita akan profit 100 USD. Betul. So, jangan pernah takut untuk loss, ataupun jangan pernah takut untuk korang nak cuba new, orang panggil macam gaining profit lah. Macam korang rasa ini kali pertama korang loss $1,000, akan ada satu hari recover korang punya $1,000 plus knowledge. Korang kena tahu, kalau kita loss, kita tambah ilmu. Kalau kita profit pun kita tambah ilmu. So dalam trading ni, dia akan berterusan ilmu tu. So jangan takut untuk loss. Sebab itulah yuran pembelajaran kita. Okay, nice. Terbaik. Saya rasa cukup tu bang. Awak cukup lah. Kita dah tahu dah Hanzo, guru dia. Jadi antara reference dia Hanzo. Sekarang ni kira downline Hanzo lah ni. Okay, alright. So thank you Putra. Kita tanya Atta pula. Atta, guru. Saya rasa Atta kita bagi yang terakhir. Okay, Hafiz tu. Kita settlekan dengan Pak Hafiz ke? tu. Okay, so bagi pendapat saya lah. Bagi pendapat saya tentang guru ni, ataupun senang cerita, sekarang baru kita tahu rasa apa tu orang panggil hati seorang guru tu bila kita nampak result daripada murid ataupun student-student kita. So saya bagi satu contoh lah antara guru sekolah dengan saya punya tempat berada sekarang. So kalau guru sekolah dulu kita beritahu jangan buat sekian untuk sekian. Kita masih buat juga. Padahal kita tahu benda tu jangan buat. Jangan dibuat. Macam tu juga dalam trading. Kalau time live tu, kadang-kadang bukan kita tak nak ajak full margin. Kadang-kadang disebabkan setup tu berisiko dia besar. That's why kita cakap jangan. So kalau kat dalam sekolah, orang cakap jangan, yang tu korang akan buat. Dalam trading saya dah rasa dah perasaan jangan buat tu. Dan tetap saya punya student ataupun kroni rompakkan saya buat. Tapi Alhamdulillah, mana yang ambil positif punya side, dia akan dapat result yang positif after diorang punya losses lah. Sebab kalau kita tengok, kalau kita pergi belajar lah, kita pergi belajar pun ada yuran semester dia. Tapi dalam trading ni bagi Hafiz, yuran pembelajaran adalah losses tu. Tapi janganlah kita buat yuran pembelajaran kita dalam trading ni losses dia half million. Ibaratlah macam kita nak jadi seorang doktor dah. Jadi kalau kita dah rasa kita loss banyak tu, so maksudnya diri kita dah nak jadi seorang trader. So janganlah buat trading ni macam tempat penjudian korang, ataupun korang nak pinjam ahlong ke. Banyak Hafiz dengar cerita yang macam tu. Tapi dark side pasal forex trading tu nanti baru kita kupas dan rungkaikan. Tapi serba sedikit daripada Hafiz tentang guru ni. Dulu Hafiz belajar, orang boleh katakan guru kedai kopi lah. Lokmanan kawan Hafiz tu. So Hafiz tengok macam mana kawan ni, ataupun macam mana orang tu boleh profit buy, dan macam mana orang tu boleh profit sell. Hafiz tak nak tahu candle tu nama apa. Sejujurnya time Hafiz pandai buat profit dulu kan, Hafiz tak tahu apa maksud breakout. Hafiz tak tahu apa nama-nama candle tu. Doji lah, Morobuzi dan macam-macam bahasa trading Hafiz tak tahu. Yang Hafiz nak tahu macam mana dia ni
boleh tahu dekat situ boleh buy profit dan dekat situ boleh sell profit. So daripada pembentukan tu je Hafiz hafal. So tengok lukisan dan sebagainya, tengok bentuk dan reaction daripada market waktu tu. So bagi saya kalau guru diri sendiri ya kot. Saya banyak belajar ataupun banyak belajar dengan kawan-kawan. Tengok-tengok macam tu je. Ambil experience daripada orang. Sampailah satu ketika dulu kalau kita nak ikutkan yang betul-betul Hafiz dapat satu teknik lah, ataupun cara yang Hafiz boleh grow lebih jauh ni. Dan macam tu lah, bila kita belajar sendiri, saya tengok kalau ikutkan Atta, dia belajar trading dulu dan combinekan waktu tu. Waktu tu Atta dia dah mula belajar forex trading dengan Cikgu Azim. Dan Alhamdulillah cikgu kepada, kalau korang tahu, cikgu kepada Hanzo juga. Cikgu Azim tu. Kalau kita nak tahu, dekat situlah kita tahu cara bank baca pergerakan. Big Bang Order. Big Bang Order lah. So serba sedikit lah yang Hafiz boleh kongsikan tadi tu untuk pengalaman Hafiz. Permulaan dan intro. So marilah kita beri ruang kepada Hatta untuk bersedikit. Jadi itulah, kira Apis ni dia belajar trading dengan cara yang jalan mungkin jauh, susah, struggle, tak tidur malam kot lah kan. Mesti tak cukup tidur punya kan. Betul. Nak kaji sana kaji sini kan, dengan passion kan. Betul. Jadi korang tak payah susah-susah lah. Tapi zaman dulu zaman dulu nak Follow belajar je, Hafiz. zaman dulu nak belajar SNR ataupun basic trading pun 100 USD ataupun 500 USD dulu punya harga. Yuran dia sebab tak banyak orang yang nak ajar benda ni. That's why benda tu mahal. So sekarang bila ramai orang yang cuba nak keluarkan education ataupun free education tentang trading ataupun cara nak keluarkan free education tentang trading, benda free tu jarang orang hargai. Selalu orang akan nampak percuma. So benda ni percuma je lah. Tapi cuba kalau kita cakap ni pun berbayar, mungkin diorang akan ambil sebiji-sebiji. So jangan harap pula. Jangan rasa ilmu yang percuma ni tak berharga. Tapi buat orang yang memerlukan, ini berharga buat orang. Betul. Bagi Hafiz tu lah. Untuk orang yang tak ada modal dengan orang yang ada modal. Sebab Hafiz mula daripada trading dengan tak ada modal. Faham. Ya, zaman-zaman Hafiz belajar tu bukan senang nak cari sumber-sumber resources. Betul. Sekarang ni type je SNR. Sekarang ni type je, AI jumpa. pun ada, ChatGPT pun ada kan. Betul. Sekarang ni agak senang lah. Tapi kalau senang-senang tu pun berhati-hatilah. Risiko tetap ada. Itu risiko tu kena ada pengalaman jugalah. Jumpa-jumpalah. Masuk orang kata join lah kita punya Telegram ke kan. Tak tengok kat situ kan, supaya korang boleh dapat psikologi, boleh dapat mindset dan sebagainya. Okay, Atta pula. Macam mana Atta? Ada cerita belajar forex ni macam mana, daripada gaming jadi gamer dulu ke? Okay, dia starting dia 2007. Starting yang paling awal. 2007? Ui. Yes. Wah gila. 2007. Zaman belajar lagi rasanya. Yes. Ada time tu atuk saya cakap, "Oi, kau pergi tengok yang si Mamat ni nama dia Ron." Memang betul. Nama betul dia memang Ronaldo. Memang betul. Nama dekat IC dia memang Ronaldo. So atuk saya cakap, pergi belajar benda graf naik atas, naik turun ni kan. Okay, pada awalnya saya belajar pada 2007. 2007 di mana atuk saya nampak Ron. saya macam Ron tadi, Ron. Bukan atuk saya bukan Ron. Atuk saya lain. Atuk saya cakap dekat Ron, kau pergi bawa, saya dulu nerd lah. Jenis yang tak keluar rumah. Ron ni jenis yang gangster kan. Kalau dia tengok saya punya podcast. Dia tengok saya punya podcast ni, dia tahu dia memang gangster dulu. Dulu naik kereta kan, kau tunggu sini. 3 kereta kan, tak payah cerita lah itu. Dia pergi pukul orang kat situ kan. Aku dalam kereta, benda ni dia kata jangan keluar, duduk je lah. Okay, zaman dulu atuk tu suruh pergi belajar. So dia bawa geng-geng dia, duduk satu table. Apa benda graf ni, nak belajar apa, atas bawah kan. Belajar. Esok aku tak boleh datang budak-budak ni garang ni.
Dia ajar support ni support lah bodoh. ajar. Sebab dia punya kawan-kawan kat situ, dia punya apa orang panggil? Circle lah. Dia punya circle memang garang-garang Bahasa dia sikit. itu bahasa diorang lah. Circle Ron ke Circle Atok? Circle Ron tu. Oh, Circle Ron. Circle Ron tu memang garang-garang sikit kan. Lepas tu esok tak datang lah. Tapi dah tahu lah trading tu macam mana. Ada support, ada resistance. Itu benda yang pertama saya tahu. Sebab kebodohan saya pada masa tu, saya tandakan support itu adalah resistance, resistance tu adalah support, kena maki kat situ. Bila maki tu, dia masuk terus tau. Dia masuk terus. Tapi esok tak nak datang dah. Esok tak nak datang. So bermulalah pada 2009. 2009 adalah sikit duit. Time tu deposit 40 USD kan. Itu duit yang saya katakan susah nak dapat lah. Bila kita dah dapat duit daripada hasil kita bekerja, kita depo pula kat situ, mengharapkan tak ada lagi makan Maggi. Rupanya Maggi pun saya tak dapat makan time tu. Aduh, memang lesap. Memang lesap. So dia proses lah. Dia proses. Apabila saya dah learning dan cuba tarik Hafiz, kita nak pergi belajar. Hafiz, kau ada kawan tak? Lah Mamat Luqmanan tu charge dia berapa? 4,000. Kau ada berapa Hafiz? 4,000 Berapa ribu? 4,000 ke 5,000 lah. 4,000 kena charge. Kau ada berapa Fiz? Aku tak ada duit. Aku ada 2,000. Cuba tanya half. Oh lalas ajar basic je. Basic pun okey lah. Tak kena bayar. Sebab dia kawan dengan Hafiz. Lepas tu ada lagi kawan. Pandai trik kat kan. Cakap dia berapa kau nak ajar ni? Dia letak. Time tu dia dikenali sebagai H lah. Kalau dia tengok video ni dia tahulah. Dia H. Dia letak kat saya 4,000 juga. Oi, takkan semua belajar kena bayar ni kan. Hafiz, kau ada berapa? Kau jangan tanya aku lagi tak. Kalau Mamat ni pun aku tak boleh bayar. Yang Mamat ni apa? Aku ada 500 je. 500 lagi dah MC habis. Aku nak try dapat kan. 4,000 tu kan. Tak dapat kan. So maknanya zaman dulu tu zaman yang susah lah. Yang orang nak kata mengambil kesempatan tu tak. Sebab itu effort dia kan. Effort dia meletakkan untuk belajar. Kita nak belajar, of course lah ada fee kan. Tapi fee yang kita orang lalui adalah fee daripada losses. So kalau losses dulu, pernah lah satu hari tu dapat gaji 1,800 kan. Kerja Pizza Hut kan. 1,800 tu tinggal 1,700. Bukan 1,700 yang profit. Negatif. Ada 100. Astagfirullahaladzim. Habis dah loss semua lah. Ingatkan nak flip lah. Dia gaji tu. Ingatkan nak flip kan. So banyak yang kita orang lalui dulu daripada losses bila kita orang try sendiri. Bila kita dapat tune tu, bila dapat tune pula lain. Bila dah start growing, dia ada rasa macam sorry. Dia ada rasa macam aku dah power cukup. Forex power ni kan. aku punya lah. Forex betul. dia ada tahap macam tu. Gila tak pernah kita flip kan. Sampai satu tahap mungkin dah after 3 tahun 4 tahun. Dah ada rasa macam aku lah. Kau ajar apa? Aku ajar Morubuzu. Ni aku lagi power. So dekat situ saya rasa macam ilmu saya ni dah cukup. Sampailah satu hari terduduk. Market bukan kawan kita. Kita bukan nak fight dengan teknik Mamat ni, teknik ni. Barulah saya jumpa ada satu guru nama dia Haji. Dia ajar macam mana kita nak menghargai profit. Dan yang paling penting, rezeki yang kita dapat tu semua telah ditentukan oleh Allah. Maksudnya kita berusaha macam mana, kalau bukan rezeki kita, maka bukanlah. So jadi jangan berputus asa. Dekat situ baru saya faham konsep. Dan apabila saya meletakkan teknik saya is the best, bila saya belajar lagi dengan Mamat ni, baru saya turun. Rupanya aku bukan yang terhebat. Ada lagi orang hebat. Dan saya rasa dia mungkin tak dikenali. Mungkin dia ada student yang ramai. Student dia semua dia pilih. Dia bukan student yang kau nak masuk kelas aku ni voucher aku. Voucher tak ada. Dia susah lah untuk nak join. Yes, nak masuk tu ni. Saya nak join tu saya merayu. Saya boleh bayar, saya cakap saya boleh bayar. Dia tak kisah. Pasal bayaran tu dia tak kisah. Tapi dia nak student yang ada attitude. Itu yang paling saya respect sekali. Orang sekarang kan macam Putra cakap tadi kan, attitude tu is number one. Sebab segala ilmu yang dia curahkan tu sama ada berkat ataupun tidak pada kau.
Apa kau salah guna ke ilmu tu dan sebagainya. So bila saya dah belajar untuk merendahkan diri saya, dekat situ baru saya tahu, dunia trading ni bukan seindah apa yang orang katakan. Lamborghini, Banglo, Ferrari. Benda tu boleh dapat. Tak mustahil. Betul. Untuk flip tu tak mustahil juga. 10 USD pergi 1000 USD, 20 USD, 3000 USD. Benda tu tak mustahil. Tapi dia ada satu tekanan di mana kalau kita meletakkan diri kita berdisiplin di dalam trading ni, baru kita boleh mencapai dengan rasa kepuasan. Okay, contohnya saya ada 50 USD. So saya nak flip ke 1000 ni memang boleh. Tapi macam mana perjalanan untuk flipkan ke 1000? Adakah ia perlukan masa yang panjang ataupun kau nak ambil pendek? Kalau kau ambil pendek, maksudnya kau tahu tahap risiko kau. Macam kita cerita pasal balang tadi kan. Kita kena tahu dari sudut fundamental, dari sudut technical. Bila saya dah belajar, itulah titik permulaan saya membuka community bersama dengan Hafiz. Sama dengan Pak Putra apabila dah setahun lebih. Dekat sini baru kita tahu yang kita dah lalui benda-benda yang perik ni. Why not kita ajar kepada mereka? Sebab tu bila kita orang melakukan live secara percuma, pernahlah kita orang try untuk buat secara percuma ni macam santai je. Tapi time santai tu masuk 100 orang. Saya cerita pumpam-pumpam, diorang seronok. Naik 200, naik 300. Pernah satu hari tu nak news, saya dengan Hafiz pasal kalau news ni kita orang dah lali dah. Maksudnya setiap news yang bergerak tu kita orang catat. Berapa pergerakan dia. Ada keluar data daripada Federal Reserve. Kita orang catat, kita orang buat latihan sendiri. Apabila dah sampai waktunya, kita ajar pula orang. Dekat situ kita ajar tu, ada satu live tu 10,000 mata memandang. 15,000 mata memandang. Time ni kita orang dah cakap apa nak buat ni. Tangan nak tekan tu menggeletar. Bang cepat sikit bang. Orang kat luar. Bang cepat sikit bang. Kat situ memang komen tak menggeletar. relax lah tu. Komen cepat. Saya nak profit macam semalam. Macam 2 hari lepas. Memang demand. Yes. Profit memang kakak. Tapi saya simple lah bagi tahu dalam live. Okay guys, trading ni ada risiko. Bang saya bosan dengar pasal trading risiko. Semalam profit je. Saya teruskan mengajar benda yang orang ambil sambil lewa. Diorang pandang lebih kepada profit. Diorang tak tahu risiko yang sedang diorang lalui. Sebab tu bila saya ataupun kawan-kawan saya melakukan live trade, diorang akan cakap tentang risiko dulu. Sebab kita tahu trading ni ada 4 risiko dia. Betul. So bila dah tertubuhnya community ni, barulah shock. Barulah bila, tapi dulu yang paling bestnya, ada orang panggil, "Bang, abang lah sifu saya." Kena hentam. Mamat tu saya marah. Sifu buat lu. Time profit panggil sifu lah. Tak. Kita cakap, kita sound balik. Saya bukan sifu, saya bukan guru. Saya sama macam korang, trader yang ingin mendapatkan profit daripada kita punya execution. So saya beritahu dia orang, saya ni bukan sifu ataupun cikgu. Tapi dia orang panggil sampai sekarang kita orang tak mengaku siapa cikgu kau, siapa sifu kau, tak ada. Kita trade sama-sama, kita buat live kan. Bukan saya cakap dalam live tu korang buy, siapa tak buy saya block korang, tak ada. Saya bagi pandangan, analisa, siapa nak follow. Waktu TikTok tak buat hal dulu lah. Betul. Sebab mudah orang untuk buat backtest ataupun kita buat kelas Zoom meeting untuk mengajar. Tetapi apa yang kita orang lakukan di TikTok pada sebelum ni adalah live untuk execution trading. Maksudnya kita cerita waktu semasa tu dengan adanya 10 bergerak tau handle dia, bukan 10,000 mata memandang malam tu. Yang memang kita orang shaking gila, yang memang kita orang tahu setiap kali news memang akan ada rakyat-rakyat Malaysia ramai yang macam ni. Betul. Waktu tu. Yelah, kalau dulu orang mengajar, kalau Zoom meeting dia dah cat tu dah mati. Maksudnya kat sini. Backtest kita boleh conteng. Tapi pergerakan ke depan ni, saya dengan Hatta menceritakan realiti. Tapi saya beritahu antara fenomena yang kita orang bawa dulu sampai 15,000 mata memandang tu, bagi kita orang itu satu achievement yang membuatkan saya rasa nak teruskan. So kalau bercerita tentang guru tadi, ambil conclusion overall, guru yang sebenar adalah diri kita sendiri.
Kita Pengalaman. belajar lah. Yes. Pengalaman. Kita belajar lah macam mana hebatnya orang tu mengajar kita. Kita takkan dapat Betul. skill sama macam orang tu. Betul. Nak tak nak pokok pangkalnya pada diri kita. Pada diri kita. Sama juga macam Putra tadi, saya dengar kisah dia. Sebab dia menceritakan, saya boleh trade. Tetapi kenapa bila saya nampak setup tune, saya tekan besar. Kalau saya tekan 0.01, yes saya profit 10 USD. $10 USD. Penat nunggu 4 jam. So why not kita tekan sekali je. Tekan sekali. Mana tahu flip kepada 10,000 sebab itu adalah jiwa dia. Dia tahu kan. Itulah pengalaman-pengalaman yang mendewasakan kita as a trader dekat Betul, sini. setuju. So guru yang sebenar saya adalah diri saya sendiri dan orang-orang yang saya cakap tu lah. Tapi mostly saya boleh katakan guru sebenar adalah diri saya sendiri. Ya tadi yang siapa jumpa tu? Jumpa siapa tadi? Ajim Azim. Yang tu macam mana jumpa tadi lupa. Oh, time tu Hafiz saya recommend kan. Hafiz recommend. Hafiz recommend kan. Dia Itu cakap kita tengok live Hanzo dekat YouTube. Dia kata dia belajar dengan CMS. Lepas tu dia belajar dengan siapa yang tak faham lagi yang memang nak buat profit. Dia dah bukakan mata Hanzo ni macam mana dia boleh jumpa profit ni. Sebab kita mesti nak tanya cikgu kita macam mana dia boleh buat profit kan. Dengan cikgu mana. Lepas tu dia beritahu dengan ni je dia dapat buka mata dia. So Ajim tu search cakap tas. Jom pergi belajar ni. low profile. Saya tengok kalau dari segi harta dia memang banyak Kalau nak di-comparekan dengan saya, tak ada benda yang nak di-comparekan. Tapi saya tu lah respect ilmu dia. kalau kita nak cerita pasal true story lah. Kita orang boleh menceritakan ataupun kalau kita panggil seorang-seorang lah untuk klien daripada Carat, ada yang beli kereta cash sebiji, follow content kita orang, beri kepada family. Lepas tu ada, senang cerita, ada yang dapat selamatkan dia punya family daripada trading. Betul. Tapi bukan buat ke arah judi. Tapi Contoh dia. yang bestnya, sepanjang kita orang punya journey kan, as a 3 tahun kan. So benda yang paling menarik sekali, ada satu hari tu, ada perempuan ni saya tak ingat, bapa dia sakit yang teruk kan. Oh betul, yang memerlukan operation punya cost tak silap saya 40,000. 40,000. Yes. Tapi dia dapat settlekan dia punya satu malam. dia punya Satu operation malam. Time cost. tu adalah tak silap saya. Kita punya news. Dia Dia follow follow live kita orang orang. punya live TikTok tu. So dengan niat dia untuk membantu bapak Meremang dia. ni. Betul. Ini kita orang baca. Dia kita tulis orang baca memang panjang. betul, real. Ni Dulu banyak memang gila real. weh kes Ni macam ni. bukan tipu punya. Tapi yang beli kereta apa That's tu semua, why kita orang nak beritahu mana yang follow Carat community, janganlah korang rasa follow kita orang hanya disebabkan nak full margin dan gaining profit je. Tapi kita nak grow, kita nak ajak satu community di mana kalau kita trade seorang-seorang kita rasa kurang yakin. Tapi kalau kita trade berkumpulan, kalau kita ada community, at least sampah dekat Selangor boleh kita ngopi-ngopi. Gitu untuk antara community kita. Untuk bagi lagi strong lah confirmation tu. Banyak tolong orang ni. Banyak, maksudnya banyak bagi manfaat kat orang lah. Kan? Itulah yang Sebab membuatkan kita terus semangat kan. Tak? yes. Tapi yang paling bestnya, bila orang profit, kita tak pernah minta sikit. Betul. Kita orang tak pernah. Tapi ada yang sampai Yes. nak bagi kat kita, no tak apa, itu memang Itu dah memang hasil dia belajar. ya. Kita bagi dia ambil kat situ je. Kita tahu dah. Tapi Itu dah kalau pembelajaran tu. Tapi kalau kat luar tu, kat luar bila kita jumpa orang-orang yang pernah nampak kita kat live tu, betul-betul dia orang belanja, bagi hadiah. Ui, Itu Oh, yang itu bila kita terasa orang- tu. Itu yang bila kita orang keluar, Apa-apa kadang pun pakai face mask hargai. je. Takut. Hargailah korang punya guru. Betul, Sebab betul. diorang punya usaha tu, diorang punya apa kita panggil Effort. semangat tanggungjawab dia untuk nak jadikan korang seorang yang berkualiti untuk membantu masyarakat juga. Itu lah, kalau kita nak ikutkan banyak lagi isu yang kita boleh rungkai Banyak. kan. Tapi kita tengok dulu sambutan pada Episod pertama yang ni. pertama ni. Itulah, Sekiranya saya pun sebenarnya banyak ni saya tulis ni. Banyak lagi nak tanya ni sebenarnya. Tapi memandangkan waktu. kita punya waktu. Waktu ni pun kita pun dah recording dalam lebih kurang sejam lebih. Sekarang pun kalau kita ikutkan waktu, kita recording sekarang ni pun dah 12 pagi. Kan 12.44 AM dah ni kan. Jadi kita akan tamatkanlah session podcast kita episod pertama ini. Dan saya harap juga apa yang dikongsikan oleh mereka bertiga ini
korang dapat digest kan. Tengoklah berulang-ulang kali kan. Mungkin ada poin-poin yang kita tak dapat nak nak kita hayati, dengar lagi sekali. Dan satu lagi saya nak kupas kan. Kadang-kadang kan kita kena belajar benda yang sama berulang-ulang kali. Betul. Sebab kefahaman kita setiap kali kita belajar tu tak sama. Betul. Sewaktu itu tak Dia sama, makin betul. meningkat makin. Walaupun benda tu berulang-ulang kali, aku dah tahu dah pasal SNR, aku dah tahu dah pasal news ni, aku dah tahu dah. Tapi kadang-kadang kefahaman kita akan meningkat. Itu yang kita nak terapkan dalam cara komuniti ni. Kan? Jadi kalau kau dengar tadi pasal risiko, orang dah boring dengar. Tapi berapa persen kau ambil? Berapa persen dia ambil risiko tu? Tak ada kan? Tentang risiko tu. Tentang risiko kan. Betul. Jadi walaupun dia cakap risiko ulang-ulang balik poin yang sama, tapi kadang-kadang kefahaman kita tu berbeza-beza setiap kali dengar kan. Betul. Jadi itulah. Right, ada apa-apa lagi kupas korang nak cakap ke, nak concludekan ke apa ke sebelum kita menamatkan podcast kita episod pertama ni? Alhamdulillah saya rasa okey ni. Okay. So kata-kata terakhir kan. So korang yang dekat luar sana yang masih lagi mencari guru, korang kena tahu tak ada apa aku nak cakap sebenarnya. Okay, so akhir kata daripada Hafiz untuk podcast ni, untuk korang yang tengah tengok video kami, saya pun tak tahu nak cakap apa. Ya Allah. Putra try. Sekejap. Tahu. Hafiz tengah nak ambil ni. Putra try pula. Kata-kata bukan kata-kata nasihat lah. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari Teng ni. ada lagu. Okay. Kata-kata. Kita ni hidup macam naik satu kapal. Naik satu kapal. Naik satu kapal, tapi kapal tu tak ada nakodah, tak ada Nakoda. kapten. Tak ada kapten. Dekat sini ada 3 kapten yang siap untuk bawa diorang ni pergi jauh. Tapi diorang ni dah free ni nak naik kapal ni. Dah ada kapal yang bagus, kita ni yang boleh bawa diorang pergi jauh. Tapi diorang ni takut lah kapal ni tenggelam lah, karam lah. Sedangkan dia belum cuba naik kapal kapten ni. Kalau dia tak percaya kapten yang dia nak naiki ni, sampai bila pun dia tak boleh pergi jauh. Kapten ni macam cikgu kita. Cikgu kita. Kalau kita percaya cikgu ni yang boleh membawa kita pergi jauh, kita percaya dengan diri kita, kita boleh pergi jauh. Tapi kalau kita meragukan kapten kita ni, dah lah tak payah pergi, kau duduk tepi tu, biar dia kapten kita pergi jauh. Tiba-tiba di tengah jalan ada orang nak transit ke apa ke, itu rezeki masing-masing. Yang paling penting, kalau kita nak belajar sesuatu tu dengan cikgu tu, kita perlu percaya yang cikgu ni boleh membantu kita. Percaya, yakin. Yakin untuk kita pergi jauh ke satu destinasi dengan kapten yang benar. Macam tu. Pada saya assumption lah Maksudnya belum naik lagi kapal dah ada assumption. Ya, dia Jadi lala tak ke mana juga. negative thinking. Sebenarnya yang membunuh dia tu adalah negative thinking dia yang belum lagi terjadi. Dia dah, apa bahasa dia tu, belum terjadi dia dah duluan dia yang Dia fikir. Terlalu banyak memikirkan. Itulah, yakin dan percaya. Jangan takut pada masalah. Ada lagu ting ni. Masalahnya ni panjang. So Kata-kata terakhir. kata-kata terakhir daripada Hafiz, jangan takut dengan masalah. Sama juga dalam trading, korang tahu masalah utama dia. So kalau kita terlalu memikirkan tentang masalah, kita tak akan dapat jalan penyelesaian dia. Jadi dari masalah terbesar dalam trading adalah apa? Modal ataupun high risk. So maka korang kena lowkan risk korang. So itulah jalan penyelesaian dalam trading ataupun solusi daripada masalah. So jangan fikirkan tentang masalah, cari ataupun praktikkan solusi yang Hafiz ceritakan ni. Itu saja daripada Hafiz. Thank you. Kata-kata terakhir dari saya, pergi ke kedai membeli bola. Asik. Asyik. Cakep. Bola yang kita beli tu, maka tamatlah video kita. Okey. Okay, pergi ke kedai makan carrot. Jumpa lagi podcast carat. Tak kena juga. Aduh. Boleh. Okay, Dah. Assalamualaikum. Diorang ni tak. It comes away and I can't control it. Hiding under the bed, in my body, in my head. Why won't somebody come and save me from this wicked?